pelajar akan dapat pertama menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan pelarasan pada tarikh imbangan. Yang kedua, pelajar dapat membezakan asas perekonomian tunai dengan asas perekonomian akuan. Pelarasan pada tarikh imbangan merangkumi 6 tajuk utama, iaitu pelarasan belanja, kedua pelarasan hasil, ketiga susut nilai, keempat hutang lapuk dan peruntukan hutang ragu, 5 lembaran kerja untuk pelarasan, dan yang keenam penyediaan penyata kewangan dengan pelarasan. Dalam kitaran perekonomian, aktiviti pelarasan merupakan aktiviti yang kelima, iaitu setelah imbangan duga disediakan pada akhir tempoh perekonomian, pelarasan akan dibuat untuk akaun-akaun yang tertentu. Seterusnya kita akan membincangkan konsep pelarasan ataupun adjustment. Apakah yang dimaksudkan dengan pelarasan? Ia merupakan satu proses dalam aktiviti perekonomian yang bertujuan untuk mengemaskini baki dalam akaun-akaun yang tertentu. Proses ini dilakukan pada setiap akhir tempoh perekonomian. Contohnya, sekiranya sebuah perniagaan itu akan menutup semua akaunnya untuk dan menyediakan imbangan duga pada 31 Disember, maka pelarasan akan dibuat pada 31 Disember pada setiap tahun. Pelarasan ini akan dibuat setelah imbangan duga disediakan pada akhir tempoh perekonomian. Justeru itu ia dikenali sebagai pelarasan pada tarikh imbangan. Proses ini, iaitu proses pelarasan pada tarikh imbangan ini, diamalkan dalam perniagaan yang menggunakan asas akuan. Untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan asas akuan, kita akan melihat apakah pemilihan asas perekonomian dalam sesebuah perniagaan. Secara umumnya, ada dua asas perekonomian yang dipilih untuk mengira untung perniagaan. Pertama, asas tunai, dan yang kedua ialah asas akuan. Oleh kerana asas perekonomian ini dia berkait dengan untuk mengira untung perniagaan, maka kita perlu mengimbas kembali apakah formula yang digunakan untuk mengira untung. Jadi panduan umum untuk mengira untung ialah hasil tolak belanja sama dengan untung. Berdasarkan formula untung sama dengan hasil tolak belanja, kita akan melihat perbezaan antara dua asas perekonomian tadi dalam mengira untung. Pertama, untuk asas tunai, untung dikira berdasarkan hasil tunai yang diterima tolak dengan belanja tunai yang dibayar. Ini bermakna dalam sebuah perniagaan itu, bagi sebuah perniagaan, untuk dia menentukan hasilnya ditentukan berdasarkan berapa banyak yang tunai yang telah diterima daripada hasil perniagaannya, dan juga berapa banyakkah tunai yang telah dibayar untuk perbelanjaan bagi membiayai operasi perniagaannya. Jadi perbezaan antara hasil tunai yang diterima tolak dengan belanja tunai yang dibayar, itulah untung yang dikira untuk asas tunai bagi perniagaan itu. Asas tunai ini biasanya digunakan untuk perniagaan kecil-kecilan. Asas yang kedua ialah asas akuan, di mana jumlah untung dikira berdasarkan hasil yang sepatutnya diterima tolak dengan belanja yang sepatutnya dibayar. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil yang sepatutnya diterima? Jika kita merujuk ke semula definisi hasil merujuk kepada tunai yang diterima dan akan diterima kerana menjual barangan atau memberi perkhidmatan. Ini bermakna hasil yang sepatutnya diterima merujuk kepada hasil yang sepatutnya diperolehi oleh perniagaan
pun menjual barang ataupun telah pun memberi perkhidmatan. Jadi jumlah yang sepatutnya diterima itulah dikira sebagai hasil. Manakala belanja yang sepatutnya dibayar merujuk kepada definisi belanja, iaitu belanja ialah kos yang dibayar untuk membeli barang dan juga membayar belanja-belanja yang untuk perkhidmatan yang digunakan dalam operasi perniagaan. Jadi selagi mana perniagaan itu telah membeli barang dan juga mengguna perkhidmatan-perkhidmatan tertentu dalam operasinya, ia dianggap sebagai telah belanja itu telah berlaku dan sepatutnya dibayar. Jadi walaupun belanja itu belum lagi dibayar, tapi ia perlu dianggap sebagai belanja kerana perniagaan itu telah menggunakan perkhidmatan. Jadi perbezaan antara hasil yang sepatutnya diterima ditolak dengan belanja yang sepatutnya dibayar, itulah jumlah untung berdasarkan